Perangat lauk hari ni, kemarin jual hari ni, boleh ke tak? Boleh kalau pelanggan tahu. Kalau pelanggan tak tahu, pelanggan suka tak? Kita suka tak bayar harga lauk mahal-mahal, tengok kemarin perangat. Kita suka tak? Tak boleh. Tengok pada urus. Tapi kalau ada sebuah negeri-negeri tu memang dia tak suka makan hari ni, makan perangat dia suka. Hukumnya harus. Dia tengok urus setempat. Al-urfu muhakkamu. Urus kebiasaan setempat itu diiktiraf pada hukum syarak. Faham? Jadi kita pada urus pada kebiasaan, kita suka tak perangat kemarin orang lebong kita. Kita ingat hari ni. Suka tak? Maka perbuatan itu tidak boleh dalam jual beli. Okey? Tapi kalau sudah makruf kedai ini, kedai nasi perangat. Ditulis besar situ. Orang pun tahu dah. Halal. Faham tak? Ini ngamal lebong ni. Capur separuh-separuh perangat. Banyak orang nak menipu. Kita nak cari biar barakah. Bila ada barakah, siapalah tuang ni ke masjid. Ni menjaga lebong tak dapat masjid tu orang.